Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Alhamdulillah, dengan secara rasminya, sekatan telah disetujui oleh Kongres dan White House dan apa-apa saja di Amerika telah disetujui untuk dibukukan semua sekatan atas Syria hari ini secara rasmi. Sebelum ini dibukukan untuk sementara waktu 6 bulan, 3 bulan, apa semua. Tetapi buat hari ini adalah 19 hari bulan Disember 2025, habis, dah tak ada lagi. Dan saya berterima kasihlah kepada siapa-siapa yang selalu mendoakan untuk Syria, dan saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada rakyat Malaysia dan juga pada kerajaan Malaysia, dan yang paling special adalah kepada Prince Saudi Muhammad bin Salman, kerana dialah yang juga ada kaitan untuk membukukan sekatan atas Syria. Jadi dengan izin Allah, sekarang ni Syria dah bebas daripada sekatan dan telah bebas daripada rejim-rejim laknatullah yang mencuba menghancurkan Syria sepanjang 54 tahun. InsyaAllah, kalau Allah memberikan kita umur yang panjang, kita akan melihat negara Syria antara negara maju-maju di muka bumi ini, insya-Allah taala. Dan terima kasih sekali lagi.